Hukum darah yang keluar daripada faraj wanita sebelum bersalin. Secara kebiasaannya, para ibu akan mengalami darah bercampur lendir keluar daripada rahim sebelum melahirkan. Ia merupakan salah satu tanda awal seseorang ibu akan bersalin. Darah ini keluar disebabkan terbukanya saluran serviks atau pangkal rahim dan juga pemisahan kantung bayi dari dinding rahim bahagian bawah. Darah ini akan bercampur dengan lendir yang juga dihasilkan oleh kelenjar di bahagian pangkal rahim. Maka dekat sini apa dikatakan dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj, darah yang keluar kerana sakit hendak beranak ini dinamakan damul talaq, iaitu darah sakit hendak beranak. Menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab Asy-Syafi'i, darah yang keluar daripada faraj wanita sebelum beranak bukanlah dalam kategori haid. Bukanlah dalam kategori haid atau darah nifas, tetapi ia adalah darah fasad. Dan ini juga merupakan pandangan mazhab mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali.